Langkah demi langkah, mari belajar peribahasa. Hari ini sambil berjalan di Treetop Walk MacRitchie, cikgu hendak jelaskan maksud peribahasa banting tulang. Banting tulang bermaksud bekerja dengan bermati-matian, bersungguh-sungguh walaupun penat dan letih. Banting bermaksud menggunakan tenaga yang sangat kuat, seolah-olah kita menghempas. Tulang pula adalah bahagian anggota badan kita yang menyokong pergerakan kita. Tanpa tulang, kita tidak boleh berdiri, tidak boleh berjalan ataupun bekerja. Jadi, apabila digabungkan, banting tulang menggambarkan seseorang menggunakan seluruh tenaga badannya untuk bekerja. Seperti kita berjalan jauh di sini, kaki penat, badan letih, tetapi kita tetap teruskan. Seperti cikgu, walaupun sudah penat berjalan, tapi cikgu tetap teruskan berjalan di jembatan tergantung ini. Contoh situasi, seorang bapa banting tulang bekerja dari pagi hingga malam untuk menyara keluarganya. Walaupun penat, dia tidak merungut kerana mahu anak-anaknya hidup selesa. Contoh ayat, Bapa Amir banting tulang bekerja setiap hari demi kebahagiaan keluarganya. Ingat ya, apabila kita bekerja keras, bila kita banting tulang, insya-Allah pasti akan ada hasilnya.